Bonus masuk akaun, nak gandakan duit, beli saham atau nak simpan emas? Bayangkan anda baru dapat bonus. Soalan paling biasa, saham atau emas? Jawapannya bergantung kepada matlamat. Kalau nak untung jangka pendek, saham boleh bagi pulangan yang tinggi. Bila ekonomi naik, syarikat untung, saham naik dan dapat dividen. Tapi, saham juga boleh jatuh mendadak bila ekonomi gawat atau pasaran panik. Saham perlukan ilmu, strategi dan mental yang kuat. Tak semua orang sesuai dengan saham. Ada yang sempat pantau pasaran, ada yang stres bila harga turun. Saham sesuai untuk orang yang aktif dan sanggup ambil risiko tinggi. Emas pula berbeza. Emas bukan untuk kaya cepat, tapi untuk kekalkan nilai kekayaan. Bila saham jatuh, pelabur lari ke emas. Sebab itu, emas dipanggil safe haven asset. Dalam 20 tahun, harga emas naik purata sekitar 10% setahun. Tak laju tapi stabil dan konsisten. Emas tak bergantung pada syarikat atau kerajaan. Jadi strategi bijak, saham untuk gandakan duit, emas untuk lindungi duit. Kalau nak mula simpan emas fizikal, klik link atau DM saya bantu daftar dan guide langkah simpanan emas ikut kemampuan anda.